Lelaki yang melanggar anggota dan kenderaan polis ketika cuba melarikan diri di sebuah stesen minyak dekat Persiaran Raja Muda Musa, Kelang pada 12 November dipercayai mempunyai 20 rekod jenayah lampau serta 3 rekod dadah. Suspek berusia 33 tahun berjaya ditahan pada 12.45 tengah malam, 13 November di kawasan Bandar Bukit Tinggi dekat Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Ramli Kasar berkata, dalam kejadian kira-kira 2.30 petang Rabu, anggotanya terserempak dengan kereta Toyota Vios berwarna putih disyaki terbabit dengan kes samun di Subang Jaya sebelum ini. Katanya apabila pasukan hendak membuat tangkapan terhadap pemandu kereta di stesen minyak terbabit, suspek bertindak agresif dengan menolak anggota dan melarikan diri. Menurutnya dalam satu kenyataan, ketika itu kereta suspek melanggar anggota dan hampir menggilis kakinya, kenderaan turut melanggar kereta polis dan memandu melawan arus ke Jalan Besar, Persiaran Raja Muda Musa menghala ke Shah Alam. Ramli berkata usaha memburu suspek dijalankan dan dia berjaya ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 186 dan 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan menghalang penjawat awam dan cubaan membunuh. Terdahulu, kejadian itu tular di media sosial selepas video dirakam orang awam di lokasi menunjukkan kereta suspek yang cuba melarikan diri dihalang oleh kenderaan lain dan tindakan suspek yang memandu melulu serta memperlihatkan mangsa dalam keadaan terduduk.